Dah berapa lama kawan kau tu tak makan asap? Setahu aku, kawan aku mana pernah makan asap. Takut stopa je yang makan asap nanti. Confident lebih lah kau ni. Pui. Kau tengok, ni stopa lah. Ikon pemotoran, dia takkan makan asap punya, brother. Ini malam kita punya, semua penonton yang ada kat sini. Malam ni, aku payung karaoke sampai ke pagi. Malam ni, kita kaya. Macam mana ni, Cai? Joking kau kecundang dengan budak Kalah stopa menang, ni. itu adalah adat race. Kalau kau tak nak kalah, kau duduk rumah goyang telur. Din mana, Cai? Dah berapa hari dah aku tak nampak dia. Dia sibuk dengan kereta buruk dia lah. Aku pening lah dengan dia. Dah 3 hari dah tak datang kerja. Bos hari-hari tanya aku. Aku tak tahulah nak jawab. Sampai pening aku dibuatnya. Habis kereta dia dah siap belum? Tak tahulah, aku malas lah nak ambil pot. Pening aku layan dia. Tu dia dah sampai. Panjang umur dia. Mak, ni ke kereta dia? Itulah kereta dia. Mak, ini kurang sesuai kalau untuk Macam, kereta race ni. kereta aku dah siap. Macam, Cah. Boleh lah tu Din, daripada tak ada. Mak, Din, aku nak tanya sikit lah, Din. Tanya apa? Ni kereta ke belacan, Din? Kereta boleh, belacan pun boleh. Amboi, sedap mulut kau kata kereta aku belacan je. Alah, relax lah, Din. Aku gurau Tengoklah je. nanti, belacan tak belacan. Kau tengok sikit enjin ni. Aku dah sumbat toyol masuk dalam enjin ni, tahu tak? Wah, RB26. Wish, kau buat sendiri ke ni Din? Itulah selama ni korang pandang rendah je dekat aku. Korang tak tahu ayah aku pegang gelaran champion dekat DZ dulu. Ya, oh je kau ni, Din. Kalau betul ayah kau champion dulu, siapa nama ayah kau? Nama ayah aku Abdul Rani Kalut. Abdul Rani Kalut. Tu biar betul ayah kau. Betul lah. Kau ni mengarut lah. Tadi kau tanya, lepas tu aku jawab, kau kata aku mengarut pula. Dah. Tak payah bising. Rani Kalut kah? Rani Belut kah? Dia yang mula dulu. Din, aku nak cakap sikit lah. Kau tak payahlah cari hal dengan stopa tu. Kau tak payah teruskan niat kau Kau tu. ni dah kenapa, Cah? Bukan kau ke yang nak sangat repeat dengan stopa tu. Sekarang bila aku dapat kereta, kau cakap macam ni. Tak kira. Aku nak tebus balik maruah aku. Aku nak race dengan dia. Takkan lepak sini je kot. Kata nak tengok orang lumba. Entah dia. Lepak sini tak function doh. Boring lah. Relax. Kejap lagi kita gerak lah. Aku tak puas hati lagi doh dengan kereta ni. Smart dia buat. Ada duit semua boleh buat dah. Uish, bunyi apa tu? Ui. Binatang apa tu, Kau Syah? nampak tak apa yang aku nampak tadi? Aku tak nampak tapi aku boleh rasa angin dia berdesuk. Itu kereta ke? Jet pejuang? UFO kot. Gilo lah, tak sempat tengok kereta apa. Dah hilang. Abaikan je lah. Jomlah geng, kita gerak. Jom. Kita race geng. Mari. Kau nak gimana tu? Jalan ni luas lagi. Yang kau pergi main lumpur tu dah kenapa? Ready? Go. Assalamualaikum, sahabat. Waalaikumsalam. Kat sini bukan tempat jual besi buruk dah. Kalau nak jual besi buruk, tu pergi depan lagi tu. Sahabat, jangan salah faham dulu, sahabat. Saya datang sini bukan nak jual besi buruk. Lagi satu, kereta saya ni bukan besi buruk, sahabat. Tapi saya datang sini untuk race dengan sahabat. Macam mana? Biar aku je lah yang race dengan dia. Tak payah layan lah kereta buruk ni. Tak apa bro, kalau kau menang aku bagi kau 10k. Tapi kalau kau kalah, aku tak nak tengok kereta buruk kau lagi dekat sini. Kau dengar tak tu? Okey, mari. Ready?
Kereta BM tapi kena tapau dengan kereta buruk. Apa cerita? Tak guna betul. Budak-budak ni tak ada kerja lain ke? Lumba haram je kerja. Apa macam, bos? Kereta dah cantik dah. Tapi sayang, duduk belakang kereta buruk. Jangan lupa, nanti balik rumah pergi setting kereta tu. Lepas tu menangis dekat pucuk katil, ya. Ada budak ni. Aku tak tahulah dia nak jadi apa. Allah, hai. Kereta punya lah teruk dah lah buruk. Tak nak basuh. Banyak lumpur pula tu. Aduh. Dia pergi ladang mana lah budak ni. Den. Rozana, aku dah dapat kereta sekarang, Rozana. Aku rindu sangat dekat engkau. Dah berapa bulan dah aku tak jumpa engkau. Pelik-pelik lah kerja budak ni. Den. Kau tunggu aku balik, Rozana. Aku akan datang meminang kau. Manalah budak ni. Oi, Den. I love you, Rozana. Hei, boleh pula dia menghayal kat sini. Apa hal kau ni, Cha? Kau tu yang apa hal? Bos hari-hari tanya aku, tahu tak? Lah, relax lah, Kau Cha. tu dah 3 hari tak datang kerja. Pasal? Kau kena ingat, Den. Kau datang sini sebab kau nak cari duit. Sekarang ni kalau kau tak kerja, siapa nak bayar rumah ni? Relax lah, Cha. Alah, setakat bayar rumah sewa ni tak ada hal lah. Lepas ni selama 6 bulan aku bayar untuk rumah sewa ni. Kau tak payah pening ah. Apa kau cakap tadi? Lepas ni aku akan bayar selama 6 bulan rumah sewa ni. Kau biar betul, Den. Kau dapat mana duit tu? Kau jangan cakap kau curi. Mulut kau ni memang tak ada insurans Kau kenal aku daripada bila? Daripada kecil lah. Daripada kecil aku pernah tak mencuri. Tak pernah. Dah tu? Tak, sekarang ni aku pelik. Aku jam lah otak aku. Kau dapat mana duit tu? Aku dapat duit tu sebab Sebab apa? aku menang race. Race? Dah lah, sekarang ni aku nak kau tolong hantar aku pergi beli spare part. Aku nak tukar spare part kereta aku tu. Aku nak tukar body kit. Jom. Banyak tak barang kat sini untuk kereta aku ni? Tak tahulah. Kau tanya dah sendiri kejap lagi. Assalamualaikum, Mr. Awi. Waalaikumsalam. Macha, kenapa ni? Kereta ada problem ke? Tak ada lah, weh. Ni, aku teman kawan aku ni je. Dia nak cari spare part, weh. Nak cari spare part untuk kereta apa tu? Nissan 350Z. Oh, ada. Kereta bawa tak? Ada tu. Kereta karat tu ke? Ya, betul bang. Lain macam kereta dia tu. Jaga mulut kau tuan. Rosli 46. Jap. Kereta ni pernah turun race ke? Dekat DZ dengan Mountain hari tu. Pernah ke, Den? Pernah. Kalau tak silap aku, kereta ni menang kan lawan R35. Ya, betul bang. Mantap. So, jomlah kita tengok spare part untuk kereta tu. Aku payung sepasang sport rim untuk engkau. Okey bang, thank you. Biar betul kereta buruk tu boleh tapau R35. Hai, aku dah cakap tak ada siapa boleh kalahkan Mustafa. Bayar. Tak payah nak angkat-angkat tangan. Jogging kau dah out. Nah, kau ambil duit ni. Balance kau ambil untuk isi minyak. Mana ada balance macam ni. Tak cukup 1K. Bayar lagi. Oh, iya ke? Nah, Baru ngam. kita jumpa di next race bro. Repeat itu pasti. Gerak. Nak race mana pula kita ni, Pak? Ikutlah mana-mana je. Kat mana ada race, kat situ ada Mustafa. Woi, Alex. Sini jap. Apa hal kau ni? Ada benda sikit nak bagi tahu. Apa hal? Ceritalah. Ada pendatang baru dalam dunia race. Habis budak-budak KDZ dengan Mountain kena tapau. Siapa budak tu? Aku pun tak tahulah dari mana datangnya budak tu, tapi dia guna kereta buruk. Dan dekat kereta dia ada nama Rosli 46. Rosli 46. Macam aku kenal kereta tu. Budak mana tu? Dia kawan Macha dan juga kawan Sifu yang kalah race hari tu. Laju sangat ke kereta dia tu? Kalau kereta dia tak laju, tak mungkin kereta tu boleh tapau kereta BM Roy. Dan juga ditapau kereta R35 Zero. Race ni tak ada low. Siapa duduk depan dan siapa sampai dekat finish dahulu, dia boleh angkat 30K bawa balik.
Nampak smart pula kereta ni lepas pasang body kit. Lah. Tak ada body kit pun kereta ni boleh potong R35, 10 tiang kena tinggal. Leh R35 standard boleh lah. Cakap besar. Dah siap dah spoiler ni, Din. Mantap lah Cha, nanti aku belanja kau makan kat kedai Mama. Malas lah aku nak lepak. Aku penat. Balik kerja terus ke sini tolong kau. Aku esok kerja, aku nak rehat. Esok kau kerja tak? Aku kerja je esok, jangan risau. Tak apalah kalau macam tu. Aku balik dulu Jumpa kat rumah. Okey je, thank you je. Beres bah. Cha, nanti tolong sidai seluar aku dengan spender aku tu, esok nak pakai kerja. Malah aku. Dari 3 hari lepas kau basuh. Tak sidai-sidai. Hai ya, banyak susah lah itu kawan. Bos, Ya? berapa total semua kereta ni bos? Berapa tadi, Man? 6,700. Okey, baik-baik. Nak bos? 4 biji tayar ni saya sponsor tau. Nanti jangan lupa lah letak nama Awi Garage Motorsport. Bos, nak servis kereta? Nak race kat mana pula ni? Wish, mana ada nak race bos? Kereta bukan laju mana pun. Try lah masuk dekat City 2 tu. Sekarang ni dorang tengah race tu. Kau tolong tukar kereta ni. Minyak apa yang paling mahal kat sini? Nak bagi kereta ni laju sikit, kena pakai minyak mahal. Oh, ada. Saya recommend minyak. Kalau kereta nak laju, guna minyak gamat. Bapak kau. Okey lah bang, saya nak try tengok race tu ada lagi ke tak. Baik. Gerak lu, brother. Bukan biasa-biasa budak. Weh, Mas Wan, cepatlah kira. Bila nak mula ni? Aduh. Dah lembab betul lah. Cepat lagi dah, oi. Panas ni. Sabar lah tu, Mok. Are you ready? 3, 2, 1, go! Jom geng, mari sini jap. Kita tengok kereta buruk ni apa dia nak buat kat sini. Semak je geng. Kereta apa ni? Jom. Ni kereta ke lori sampah? Wey bro, nak pinjam kereta boleh tak? Nak buat apa? Saja je letak depan rumah untuk buang sampah. Macam ni lah bro. Kereta banyak pun tak guna kok. Aku nak try dengan Honda FD Spoon tu. Macam mana? Wah, dipetik Honda lah geng. Dipetik kereta aku lah. Tak payah cerita banyak. Mari. Kasih faham sama dia, Mal. Kasih pantai dia cukup-cukup. Ini hari banyak function lah dekat City 2 ni. Mas Wan, macam biasa. Kasih kira sama dia. Ini hari kita kasih bantai tu Rosli.